Sonic nak lepaskan 10,000 orang. Selain daripada itu, kita boleh lihat syarikat-syarikat lain dah bercadang untuk melepaskan orang. Tetapi apa yang kita boleh buat sebagai persiapan? Antaranya adalah nombor 1, kalau boleh, cuba kurangkan perbelanjaan. Kalau kita boleh kurangkan perbelanjaan, ini membolehkan kita menjimat sedikit duit atau menabung duit. Dan dengan duit yang kita menabung itu, ianya boleh jadi dana kecemasan. Nombor 2, saya sarankan untuk buat bajet. Kalau kita buat bajet, at least kita tahu dari mana duit kita masuk dan di mana kita spend duit kita. Ini membolehkan kita lebih peka dan membolehkan kita mengurangkan perbelanjaan pada expenses yang kurang beri manfaat. Dan nombor 3, kalau boleh, jangan bergantung kepada satu sumber pendapatan. Sekarang ini kita boleh lihat istilah job security makin lama makin pupus. Dan dengan itu kita kena jaga diri kita.